Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video ni saya akan terangkan berkaitan dengan Art Drawing House 3 Person ADHDP. Dia adalah salah satu alat psikologi projektif, okay, yang direka untuk kita faham aspek kepribadian, emosi, fungsi kognitif dan cara seseorang meluahkan sesuatu yang tersimpan, okay, dalam pemikiran bawah sedar melalui interpretasi lukisan. Yang mana lukisan ni terdiri daripada 3 objek wajib dilukis, iaitu house, 3 person, iaitu rumah, pokok dan orang. Jadi di Malaysia, ADHDP ni dipopularkan dan dikembangkan oleh Prof. Muhammad Aziz Shah dan juga Dr. Muhammad Radi Abu Sahim daripada UPSI dan UMT. So di Malaysia ni dia dah disesuaikan dengan sosio-budaya Malaysia. Macam mana nak mentadbir ujian ADHDP ni? Yang pertama, kita kena beri arahan, yang mana arahan dia untuk melukisnya adalah dapatkan sekeping kertas A4, sekeping kertas A4, pensel dan pemadam sahaja. Arahannya adalah sila lukis satu pemandangan yang indah, yang tuan-puan suka, yang ada rumah, pokok dan orang dan apa-apa simbol lain yang terlintas dalam fikiran. Pemandangan yang indah yang kita suka. Boleh jangan lukis kartun ataupun orang lidi. Dan enjoy, ambil masa sepanjang melukis. Lukislah dengan bebas dan puas. Biasanya kita akan beri masa dalam 10 minit, 10 ke 15 minit untuk klien melukis. Kemudian sedikit tentang interpretasi pentafsiran lukisan ADHDP ni. Dia menggunakan formula ASP, yang mana yang pertama A itu adalah andaian. S tu pula adalah soalan dan P adalah pengesahan. Jadi setiap lukisan tu kita akan lihat, bila kita faham lukisan tu, kita membuat andaian dahulu dan kita susuli andaian tu dengan soalan pada klien. Pengesahan tu adalah datang daripada klien. Jadi 4 perkara yang perlu, secara asasnya 4 perkara yang sangat yang wajib yang perlu diberi perhatian daripada dalam lukisan tu adalah: pertama, perkara yang dilorikkan ataupun yang digelapkan. Yang kedua adalah yang bertanda, ada tanda X. Yang ketiga adalah something yang saiz terlalu kecil ataupun terlalu besar. Yang keempat adalah sesuatu yang ganjil. 4 perkara ni kita perlu ambil perhatian dalam lukisan. Seterusnya pentafsiran asas berkaitan dengan rumah. Rumah ni banyak melambangkan aspek berkaitan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan, keselamatan, pandangan, pemikiran seseorang terhadap kehidupan rumah tangga. So dia akan diekspreskan, diluahkan melalui lukisan pada rumah, yang mana aspek yang perlu kita lihat adalah saiz rumahnya, lokasinya di mana, elemen-elemen di rumah tu seperti pintu, tingkap, bumbung, dan garisan-garisan yang ada pada rumah. Seterusnya pentafsiran asas berkaitan dengan pokok-pokok ni banyak menggambarkan tentang kerjaya, kerjaya, keyakinan diri, motivasi diri, impian seseorang. Jadi kestabilan seseorang, kestabilan dan pemikiran dia dekat bahagian batang pokok tu. Aspek yang perlu diperhatikan pada pokok ni adalah saiz dan lokasi pokok di mana. Di mana kat dalam lukisan tu. Kalau saiz pokok makin besar saiznya, batang pokok tu semakin tinggi motivasi. Bahagian-bahagian lain pada pokok iaitu akar. Akar banyak mewakili sesuatu yang perkara silam gitu. Akar, batang, dahan ni banyak melibatkan sokongan, melambangkan sokongan. Ranting dan daun. Ini seterusnya daripada lukisan orang. Lukisan orang ni banyak melambangkan imej diri seseorang, hubungan interpersonal dan perasaan terhadap diri sendiri. Sebab tu kita tak menggalakkan untuk dilukis, untuk klien lukis orang lidi, sebab sebenarnya banyak yang kita boleh tafsirkan berdasarkan orang ni. Sebab antara aspek yang kita perhatikan adalah saiz, saiz orang tu, lokasi, kedudukan dia di mana. Bahagian tubuh orang tu kat mana, ekspresi dan dia punya detailing dekat orang tu. Siapa yang dilukis, kedudukan dia di mana. Semua ni memberi interpretasi yang perlu kita tanyakan soalan pada klien untuk kita dapatkan pengesahan, untuk kita faham berkaitan dengan kepribadian klien. So apa pro and cons untuk ADHDP ni adalah mudah untuk dilaksanakan, secara kelebihannya adalah mudah untuk dilaksanakan. Dia memberi pandangan yang mendalam tentang kepribadian seseorang dan sesuai untuk dibuat untuk pelbagai peringkat umur. Isunya dia agak terbatas berdasarkan kemahiran pentafsir. Tafsiran ni kan dia banyak subjektif. Jadi tafsiran ni mungkin terdedah dengan bias.
Okey, LHTP ini memberikan pandangan mendalam tentang aspek emosi, kepribadian dan fungsi kognitif seseorang melalui lukisan mereka yang berfungsi sebagai panduan. Yang penting sebagai panduan, okey, untuk memahami individu secara lebih holistik keseluruhan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.